tekan. Ya. Takkan nak tunggu Echa bawa Mors pula. Ya, hasil. Anjing. Hey korang, welcome to my channel AI Aira. Okay korang, so kalau korang tengok semalam, saya dah post konten yang saya beli kereta tu. So untuk hari ni, manakah kita dah berada dekat office AI team, so semestinya kita buat konten reaction AI team. So now diorang macam tengah shoot apa lagi semua. So saya buat introduction seorang dekat sini, and kita nak tunggu diorang kejap lagi. And saya akan minta partner saya Nazrul untuk bawa kereta dengan saya. So kita orang akan masuk dua orang. Okay, so jom kita tengok reaction diorang. Let's go. Senang kita bersama partner saya. Bukan Kembang. Lelok lah, nanti orang langgar hang. Okay, ni kereta aku. So bila kereta aku hang bawa. Okay, harap lah. Okay, tengok. Wai dah parking garai. Aduh, maaf lah orang rapat. Kita suka rapat-rapat ni. Hangat. Pandai dah. Pandai dah. Pandai insyaAllah. Panas lah, ekor mana Apa dia? Hang orang pertama naik kereta aku. Jaga. Ya. Yes. Bangga tak? Lagi lah. Salah orang kata tu. Aku dah tak sabar lah ni. Aduh, orang tak turun lagi. Hang tak sabar kau hang nak balik. Tak Tak sabar. Nampak sesuai loh. Sesuai. Bagi keluar kita ni. Belum. TMR kat aku noh. Tak boleh. Awak tak boleh. Bila war kita Ira. Nanti. Seat dia pun cantik. Ya. Ni aku pilih sebab hang. Carbon weh. Aku main ambil je ni. Aku pun tak tahu apa dia. Nanti aku akan letak dekat sini Nazrul seat. Tak apa, tak payah. Awak tak payah. Terabuk kepala lah. Pedicure apa dia weh? Ni Ya pula dah. Aku tak tahu apa dia weh. Lesen ada belum? Ada lah. Guys, kita baru dapat lesen kereta. Lesen. Kita sebagai orang yang berhemah apa semua. So Nazrul adalah lelaki pertama yang naik kereta saya. Yes. Pada aku bukan boyfriend dia. Awak nak kutuk. Awak cakap nak kutuk. Hatilah tu Nazrul naik kereta Ira. Aira yang suruh. Aira yang tak tolong. Tadi macam suka sangat tadi cakap aku. Padam muka boyfriend dia. Apa dia hang cakap lagu tu? Aku dah cakap kita tak boleh cakap pelik-pelik. Nanti dia orang bergabung. Hang kena sabar no. Ya, baik. Aduh, so now kita kena tunggu dia orang semua berkumpul kat bawah. Kita yang pusing sana dulu. Awak nak pusing? Okey, pergi pusing. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Weh. Ada handbrake? Ada? Okey, ngam. Weh, takut weh. Weh. Aduh, tak nampak lah. Aduh. Weh, pandai ya. Pandai ya. Aduh. Dah pro dah tu. Awak giat kan? Aku tak boleh sabar ni. Weh, bestnya naik kereta dengan Nazrul. Kereta Aira weh. Suka lah naik kereta dengan Nazrul. Aduh. Excited. Apa perasaan hang? Aku just nak cakap ni lah. Tahniah. Aku orang first cakap tahniah dekat hang. Betul. Sebab apa nama? Hang kan Aira. Ya Aira. Okey. Aira kan dah lama dah anak kereta apa semua. Betul. Lepas tu sanggup keluarkan duit naik Grab je. Waktu rumah dekat. Bukan nenek dengan Nazrul tak mau bagi. Tak mau. Awak no way. Depan kamera no way. Aduh, Atira dia ajak aku naik kereta gitu. Awak lagu tu. Ui. Nampak kekok lah. Nampak kekok lah. Aduh. Best loh naik kereta dengan Nazrul. Ya Allah. Rasa macam hari-hari nak naik dengan Nazrul. Anjing. Aira tepi. Akulah.
Biasa. Aku duduk kat sini. Aduh. Sat. Aku nak kena call Adam pula. Okey, call. Lepas tu kita angkat tangan pada luar sebab nanti ada kamera. Okey, jom. Okay, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. So, now kita akan pergi tengok reaction dia orang. Weh, berdebang ya aku. Aku berdebang yang aku yang bawa. Okey, aku tak Lepas tu nanti depan tu. nanti hang rem apa boleh? Okey, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk eh? Tak ada. Ya. Aduh. Gila babi weh, emas weh. Atika, belakang dengan Atika. Atika dengan nanti. Wow. Kabun weh. Kita adem gini. Kabun weh. Wih. Wih, Aira. Wih, Aira. No. Hujan. Susah beli hadiah birthday untuk aku. Hai, mudah nak bulan dah. Thank you. Aira. Katakan tu Taira. Wah. Tu, Sarah. Wow. Sama je. Money. Dah lama weh. Apa dah tu lah. Gila lah. Uish. Besok jauh. Gila lah weh. Weh, semak lah. Weh, Mi semak Mi. Mi kena beli emas Mi. Kena beli emas. Aduh. Thank you. Apa dah? Apa? Adakah nombor beli dia mana 58 ada. Birthday Mama. 5 hari bulan 8 ada. Oh my god, insya-Allah. Balik sikit dah. Aduh. Marah dah. Tukar. Ya. Adam memang memalukan Adam. Kenapa? Dah pakai lama Adam. Kau malu Adam. Aduh. Orang beli lagi garang kereta daripada kau. Aduh. Ni konten hina Adam ke ni? Aduh. Masa tukar plate pun sebulan. Aduh. Weh, ada gambar. Free gift. Ya guras. Oh, reaction sampai merah muka. Kita harap. Aduh, boleh naik. Kita tekan. Ya. Kita jaga. Kita hasil jadi jaga. Ya. Aduh. Kabun. Aduh, naik. Terima kasih Abel. Sebab bagi peluang. Kabun dah lawa. Naik. Kena biasa. Ni kita biasa-biasa je, Bel. Mesti Lokman jealous lah tak dapat naik emas. Apa yang korang buat kat belakang ni? Ni konten siapa? Aku. Oh, konten kau? Okey lah. Apa yang diorang buat ni?
Ngobek dah. Ngobek. Kau ni memang tak tanya spare. Kereta baru gak. Lokman. Ira. Mesti Lokman kecewa kan tak dapat naik emas tu. Kamu lah orang dah glow up lah. Baru nak. Takkan nak tunggu Echa bawa pos pula. Boleh naik Honda lah lepas ni. Tak tahu naik Honda siapa kan? Menyesal Lokman. Aku boleh naik Honda. Aku boleh naik Honda lah. Aku boleh naik Honda lah. Aira berjaya bila lepas dengan Lokman lah. Jangan gitu lah, Mel. Bukan Aira lah, Mel. Ya, terima kasih. Era, jom balik Era. Yalah, aku nak cakap thank you kepada yang selalu bagi aku tumpang apa semua sebelum ni. Thank you. Itulah. Welcome to Mercedes team. Yeah. Aduh. Thank you yang kurus. Lo cakap dekat ada order warna hitam tu. Ya? Tukarlah kali hitam mati. Bangga dengan kau. Macam-macam kerja dia buat. Bomber, polis, semua. Jaga di tanda. Ya, hasil. Tilik nasib. Telik nasib, tukar urut, semua buat. Macam-macam lah. Happy lah. Maksud nak satu benda macam ni kena bekerja keras. Buat kerja macam-macam kerja buat. Betul. Tahniah Agon, bangga dengan Dan Agon. saya harap Lokman Musa akan move on lah lepas ni. Move on lah kot Lokman. Pula kau. Tadi Adam buat macam ni tak terbang apa dah. Sekejap. Nanti aku boleh pergi ambil kau apa semua. Happy kan. Lepas cakap kan boleh bawa Fae pergi shopping. Boleh aja untuk Fae. Semuanya boleh. Janji. Takkan bawa Fae pergi shopping. Okay. Kita bagi untuk Fae terus. Lepas tu Thank you, Mak. Kita pergi massage sama-sama. Boleh. Janji. Fae Janji. buat konten dengan Fae sekali. Boleh? Boleh. Okay. Thank you, Fae. Okay, Aira. So, kita orang nak test drive. Kereta Aira. Bodoh dia test drive ni mampu kereta ke? Bodoh. Bismillah Handbrake kan handbrake. Mana saya handbrake dia? Seat handbrake. P. Oh ni. Boleh dah. Lepas dah. Oh no. No, kereta baru. Bunyi resing ah. No, kereta baru. Boleh ah. Gila lah Aira. Dia tukar exhaust ke? Gila dalam je weh. Sini. Resing ah, bunyi resing ah. Tarik. Sampai. Dah bukit bersabar. Bapak kau. Aduh. BP. Bapak Aira. Bapak Aira Lokman. Aduh. Okay, so apakah perasaan orang yang tak move on lagi? Adakah Lokman akan payung nombor plate Aira? Dah sampai yang tak move on. Gila Aira. Aduh. Aira. Weh. Mahal. Aduh, nak bayar lagi. Tahniah Aira. Aduh, thank you. Naik bonggol macam ni kita. Tahniah Aira tak sesuai naik emas tapi tahniah Aira. Kandang. Aira. So, Nisa harap lepas ni Aira boleh jaga maintenance kereta. InsyaAllah, doakan aku. Kena kerja kuat lagi. Apa? Jangan tak makan lah. Jangan tak makan. Please lah. Babi lagi siap. Anjing.
Anjing weh, anjing weh. Wow. Baru dia. Stop. Oh, gila lah. Sedap doh. Sedap doh. Pergi dia. Sedap doh. Sedap doh. Apa? Tukang ambil. Untuk Aiman semua boleh, Aiman. Tukang kereta aku. Wah. Aku cucuk lah sikit, aku cucuk. Wah, aku bagi inspira macam tu je. Inspira aku dah buat dah. Lacak dia. Man, kau kena man. Naik pegang. Jaga. Kena. Janganlah. Mak kami ni kumpul bengkel lah pun. Apa kereta racing. Aku masuk turbo kata tu. Buat tak overheat tu. Overheat pula. Thank you lah dekat Abel sebab bagi peluang Aira masuk ni apa semua. And Safa buat macam-macam job dekat office ni. Safa lah boleh beli kereta ni. Yelah. Terima kasih Abel and Kak Bella juga. Bukan ni Aira ni. Terima kasih Abel. Aku ingat lagi orientasi yang mujarik tu. Dia kata saya dah hilang kerja, bisnes tak naik apa semua. Abel sampai 40 hari 40 malam apa nak boleh hantar. 2 tahun tu. Kereta pertama lah tak? Kereta pertama. Kereta pertama mesti aku Satria ya. Nampak tak? Lain macam lah ni. Jadi sebenarnya aku just buat ruang. Mau pandai cari ruang tu sendiri. Mungkin tu. Terima kasih Abel.